Nampak besar gajah. Besar ni. First time tengok gajah daripada depan. Bapak besar. Tengok. Pak Long ni tak pernah sampai. Dia tahu tapi dia tak pernah sampai. Tak pernah jejak sini, first time jejak. Masuk sini free je. Kalau kau nak tahu, tempat ni masuk dia free. Cuma dia ada kena daftar. Lepas tu korang bagi gajah makan tu kena belilah. Itu terpulang korang lah. Lepas tu daftar tu dia ada bayar untuk keikhlasan. Maksudnya ikhlas Berapa hati. nak bayar. Berapa nak bayar ikut. Itulah duit yang diorang akan buat gajah semua, jaga gajah semua. Jadi janganlah letak 5 pusing. Letaklah sikitlah hati tapi lebihlah sikit, RM1 ke atas ke. Jadinya terpulang korang. Semua dapat pendaftaran. Dia akan bagi satu stiker. Ini untuk mewakili. Sampai. Satu dia bagi. Oh yeah. Okey, lepas tu dia akan bagi jadual. Jadual ni boleh tengok Jadual ni untuk aktiviti gajah tu apa nak buat show, ada wayang, ada tayangan wayang. Aktiviti dalam kawasan ni lah, Kuala Gandar. Ya, betul. Jadinya Start 10.30 sampai 3.30. Jadi waktu operasi dia 10.30 10.30 10.30. Jadi kita pergi ke bilik tayangan dulu. Tengok pasal gajah. Jom. Popcorn tadi. Until 1972. Duduk dalam memang sejuk lah. Orang cakap boleh tidur dalam. Selesa. Cerita pun best. Korang kena tengok sampai habis. Slow through the room, I'm learning how to breathe without you. Okay geng, kalau korang nak collaboration dengan kita orang ataupun nak panggil review untuk makanan, produk, kedai, apa-apalah pasal review, korang boleh DM dekat nombor bawah ni. Patutnya dia tak ada gajah sini tapi dia dah renovation. Nanti mungkin lagi menarik lah. Oh, dulu kat belakang sana? Dia ada belakang sana. Jadinya dia pindah, lepas tu dia pindah belah sana. Surau pun ada. Tandas pun ada. Jadi tak payah risau lah. Just pictures on these walls, reminding me of how you threw away all that we've gone through. Was it all just a game to you? 'Cause I'm dying to know. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Spesies baru yang jarang jumpa. Tiba yang besar datang yang kecil. Selamba dia. Was he really just a friend? 'Cause it's playing in my head every word that you said. I ain't worked it out. Rasa nak pegang gajah. Tak pernah pegang gajah macam mana rasa dia. Tapi takut. Jom. 哥，我那得歌手。 괜찮아. 아니. 떨어지니 좋아. Tadi beli tebu untuk bagi gajah makan. RM5 je. Tu boleh bagi gajah makan. Kalau rasa manis kita ambil sikit. Kalau rasa lapar Rasa. Tahu nama gajah ni apa? Nama dia Eli. Ni Kelly. Eli, belakang cameraman ni Kelly. Huruf K. Oh lah, sedap kan? Dah. Bagi sana, yang sana pandang-pandang. Bagi sana pula Oh. sana. Ya, sabar ni pula. Nanti Selamat Raya. Ya. Terima kasih. Selamat Raya. Okey. Sedap Oh, okey. Sana pula Okay, bye-bye. Sini pentas. Kalau tengok gajah buat show ke apa, dia pukul 11 suku sampai 11.30 ke.
tepi sungai di kawasan Anak Gajah. Tengok gajah mandi. Sama-sama kita tengok macam mana gajah mandi, gajah mahut. Mahut ni apa? Mahut tu yang orang bawa gajah tau. Bawa gajah tu, dia akan handle gajah-gajah tu. Nak balik KL ke nak balik mana ke, singgah saya dulu. Alang-alang. Sebab jalan dia sama je nak ke KL. Para pengunjung untuk segera duduk di tempat duduk utama ini kerana sementara ini kita akan memulakan persembahan yang informatif. Alright, ladies and gentlemen, now the cleaning process is over and all the elephants will... Baiklah tuan-tuan dan puan, Siti kini berusia 46 tahun dan merupakan gajah betina yang telah diselamatkan dari kemasul. Bantu mengambil kayu tersebut dan dikembalikan semula kepada mahunya. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for... Jangan lupa subscribe, follow, like, share, Komen lah dekat komen. channel kita orang. Untuk kita nak pergi lebih jauh ataupun Boost lagi kita orang punya subscriber, viewer. Okay, sebab nanti kita orang akan bawa tempat-tempat hidden gem yang lebih-lebih menarik. Ada dekat Pahang ni. Jadi korang tengok nanti kan. Apa? Assalamualaikum. Afiq nak bagi tugas palung hidupkan kita ni. So aku hidupkan. Orang biasa boleh jadi seorang pemeng yang mahir. Afiq suruh aku pasang distributor. Aku pun tak tahu distributor tu apa. Aku dah lah tangan tangan apa mekanik. Alah, ini macam pasang grafik card